Bismillah. Pernah tak kita rasa tertekan bila sesuatu urusan jadi sangat sukar? Kadang-kadang bukan sebab tak mampu, tapi kerana hati resah, fikiran berserabut dan mulut terasa berat untuk memulakan sesuatu. Nabi Musa juga pernah merasai perasaan itu saat baginda diperintahkan menyampaikan dakwah kepada Firaun, raja yang paling zalim di dunia ketika itu. Tapi apa yang baginda lakukan? Baginda berdoa dengan doa yang sangat indah dan penuh keyakinan. Sebelum kita lanjutkan, tekan butang subscribe dan sertai Sinar Syurga, tempat kita belajar doa-doa para nabi agar hidup kita sentiasa dalam pertolongan dan rahmat Allah. Hidup ini penuh dengan ujian dan tanggungjawab. Ada urusan kerja yang terasa mustahil disiapkan. Ada masalah keluarga yang tak selesai-selesai. Ada juga hati yang takut untuk melangkah ke hadapan. Tapi ingat, Allah tidak bebankan kita dengan sesuatu yang kita tak mampu. Apa yang perlu ialah hati yang tenang dan lidah yang mudah mengungkap kebenaran. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Musa sebelum baginda berdepan dengan Firaun. Doa yang membuka pintu kelancaran dan keberanian, bukan hanya untuk para nabi, tetapi untuk setiap hamba yang ingin dipermudahkan urusannya. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta bukakanlah ikatan lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Subhanallah, doa yang sangat ringkas, tapi begitu mendalam maknanya. Ia mengajar kita bahawa sebelum meminta hasil, mintalah hati yang tenang. Sebelum meminta rezeki, mintalah kelancaran urusan dari Allah. Kerana bila hati lapang dan urusan dipermudah, segala jalan yang sukar akan menjadi ringan. Jadikan doa ini amalan harian. Baca setiap kali sebelum keluar bekerja, sebelum perbincangan penting atau sebelum bercakap di khalayak. InsyaAllah, anda akan rasa tenang dan yakin. Kata-kata anda lebih jelas dan urusan terasa mengalir tanpa halangan. Itulah keberkatan doa Nabi Musa. Bila kita yakin Allah yang memegang urusan kita, kita tak lagi takut pada manusia, tekanan atau halangan dunia. Doa ini bukan sekadar lafaz, tapi satu bentuk penyerahan dari hamba kepada Tuhannya. Lapangkan dada, mudahkan urusan dan kuatkan lidah untuk berkata benar. Kerana bila Allah permudahkan, tiada siapa mampu menyulitkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk terus bersama Sinar Syurga dalam setiap doa yang menenangkan hati dan menyinari jiwa. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dan kurniakanlah kami kekuatan untuk berkata benar dan berbuat baik. Amin.